Besti, welcome back to my YouTube channel. Macam biasa, hari ni kita nak buat unboxing. Barang baru saja sampai daripada US 2 hari lepas. Tapi baru hari ni kita berjaya untuk buat unboxing lah. Sebab tadi kita baru kemas-kemas barang dah ada dekat situ semua. Lepas tu bila dah kemas-kemas tu baru kita orang baru tahulah kuantiti dia berapa banyak and item apa yang sampai. Jadi jom kita unboxing tanpa melengahkan masa. So by the way, my name is Belle. I'm the owner of Love Skin by Bella. Kita orang dah almost 4 years dah berniaga dekat dalam buat PS untuk makeup ni. Lepas tu sekarang ni kita orang bukan jual makeup saja tau. Kita orang jual everything from US actually. Tapi ikut by demand customer lah. Kita ada jual juga selain pada makeup, kita ada jual juga handbag, kita ada jual juga Stanley, kita ada jual Linox, kita jual baju baby. It actually depends dekat apa yang customer demand kami untuk bawa masuk, kami akan bawa masuk untuk korang. Ada beberapa platform lah yang customer boleh beli dengan kami, iaitu pertama Shopee, TikTok dan juga website. Selain daripada tu, contoh kalau macam ada orang DM cakap, you nak tak beli barang dengan kita orang ke dengan kami ke apa? I ada stok ni. Itu adalah scammer ya. Sebab nak tahu scammer senang je. Belle takkan DM anda dulu. Sebab scammer ni usually dia memang akan duduk dekat dalam Telegram channel kita lah. So jangan lupa subscribe juga Telegram channel kita. Sebab apa tahu? Sebab I always update dekat dalam Telegram channel tu. Macam what is the latest deal, sale dekat US kan, makeup ke apa, semua akan update dekat situ. And Belle akan bagi tahu barang apa yang coming soon Belle dah beli and akan sampai. Apa yang best beli dengan kita orang ni, all our items ni adalah ready stock Malaysia and 100% authentic. Okay, kalau tak authentic, money back guarantee. Money back guarantee. So kita ada partner dekat US, iaitu Abang Bob. Abang Bob ni memang dah berpuluh tahun dah duduk dekat US and Abang Bob lah tolong shipkan barang daripada US ke Malaysia. So bukan setakat dia tolong ship kan, dia juga tolong macam kadang-kadang dia tolong walk in kan dekat macam ada barang-barang kita tak dapatkan daripada Sephora. Kita ada Ulta semua. So dia akan tolong walk in kan dekat Ulta. And dia juga tolong buatkan content dekat US. So if you guys ada dengar macam video dia nyanyi-nyanyi tu, itu adalah Abang Bob. So paling banyak barang yang sampai sekarang adalah Makeup by Mario. Sebab Makeup by Mario ni kalau every time dia buat sale adalah up to 25%. Memang sangat-sangat banyak. So lagi satu kalau nak tahu Makeup by Mario ni, kalau dekat Malaysia harga dia sekian macam ni, tapi kita orang dekat US ni memang dah murah. Lepas tu kalau tolak lagi dengan sale 25% tu lagi murah. So apa barang yang Belle bawa masuk actually very worth it tau. Tu kadang-kadang ada orang tanya macam, PS ni betul ke barang yang you guys jual actually lagi murah daripada kat Sephora ke apa benda kan? Memanglah, of course lah lagi murah sebab kita dah kira dah siap-siap sebelum kita bawa masuk item-item ni semua tau. Okay. First barang yang Belle nak tunjuk daripada Makeup by Mario adalah tada! So this one adalah palette. Okay, this one adalah palette Master Mates from Makeup by Mario. This one adalah memang kita dah restock terlampau banyak dah sebenarnya. So kita keep restock. This is like macam OG palette lah. So kita ada Master Mates and then kita juga ada The Neutrals. Okay, these two memang eyeshadow yang memang OG eyeshadow daripada Makeup by Mario. Selain daripada dua ni yang OG shades ni, selain daripada tu kita juga ada yang this one. Okay, Makeup by Mario Moonlight dan The Nature. Okay, sekarang ni kalau nak tahu, sekarang ni Makeup by Mario dia ada buat comeback tau satu palette ni. Palette ni memang review sebelum ni memang ramai dah sangat-sangat suka palette ni. Jadi dia buat comeback. Nama palette tu ialah Ethereal Eyes eyeshadow palette, the original. So kalau ada customer kita juga dah dapatkan yang Eyes The Nature ni kan. So ada yang tanya kita juga, patut tak dia beli yang the original ni? For my opinion, actually tak perlu pun. Sebab warna dia lebih kurang je. Cuma macam dia beza few shades sahaja. For me kan better you guys dapatkan eyeshadow daripada brand lain. Selain daripada Makeup by Mario punya eyeshadow, Belle juga bawa masuk Skin Enhancer ni. Ni memang customer kita bawa masuk dan Belle hanya bawa masuk 2 shade sahaja, iaitu light, medium dan juga light. Kalau korang tengok kat sini lah. So kalau nak tahu more details, nanti Belle akan letak harga dia semua nanti dekat dalam Telegram channel kita. Okay?
Lepas tu kita juga restock brush. Okay, brush ni memang all the time best seller. F1, F2, F3, F4 memang all the time our best seller. So I have to restock like crazy. Memang banyak sangat-sangat lah yang Belle restock untuk makeup by Mario brushes ni. Yang paling best seller customer suka of course F4. And kalau nak tahu kan, kita orang ni actually makeup artist pun banyak beli dengan kita orang sebab harga kita orang memang sangat-sangat murah tau dekat Love Skin by Bella. Lepas korang claim semua voucher tu, korang memang akan dapat harga yang sangat murah. Itu sahaja makeup by Mario. Next kita nak review apa lagi tau item yang ada, iaitu Fenty Beauty. Kalau korang nak tahu, Fenty Beauty hari tu dia ada buat sale dekat Sephora. So Sephora and Ulta lah sale tu. So sale tu up to 50% untuk Fenty Beauty punya glass bomb sticks ni. So kita bawa masuk 4 kod sahaja, iaitu sebab hari tu kan, every time I nak bawa masuk something, normally Belle akan tanya dekat dalam Telegram channel tu. So kod apa yang korang nak Belle bawa masuk? So hanya ada 4 kod yang paling ramai customer kita vote, iaitu Riri, Fasi, Is It Fasi dan juga Fenty Glow. So 4 ni yang Belle bawa masuk lah. So yang ni memang diorang kata memang sangat-sangat best. Diorang cakap kalau Belle tolonglah bawa masuk yang Fasi tu banyak sangat, sebab kita orang macam malas nak berebut. You bawa masuk sikit sangat. I bukan bawa masuk sikit, you guys is like jerung. Jerung ngang laju gila. Sebab macam bukan I tak bawa masuk banyak, bawa masuk banyak, tapi item tu sebenarnya yang korang beli terlampau cepat tu tak. Okay, so yang ni sahaja produk Fenty Beauty yang kita ada lah untuk yang masa sale hari tu. Lepas tu kalau korang nak tahu, customer kita memang non-stop tau minta kita restock Dior Road Lipstick ni. Dior Road Lipstick ni ada available dekat Malaysia, tapi almost semua shades dia dah out of stock. And kalau korang nak tahu, kalau dekat Dior, kalau dia out of stock dekat Sephora ke atau dekat Dior Beauty kan, it takes a lot of time untuk diorang restock balik. Memang sangat-sangat lama. Macam Universal Palette tu je, I think it's almost like macam 1 year macam tu dekat Sephora sahaja. Ambil masa yang lama sangat. 1 year ke 2 year macam tu. Sebab Belle dah jual banyak sangat palette yang kod 001 tu. But still, even though dia dah restock sekalipun, customer tetap beli dengan kita orang. Because you know why? Kita orang ni boleh bagi korang installment. Okay? Installment guna SPay later. Senang untuk korang. Instead of kalau guna Atomy kan maksimum boleh 3 bulan sahaja. So customer kita lagi prefer pakai SPay later lah. So antara shade yang Belle bawa masuk untuk Dior Road Lipstick ni hanya ada 3 shade sahajalah yang Belle berjaya bawa masuk, iaitu kod 120, 168 dan juga 222. Kod 222 tu actually dekat US pun kita orang tak berjaya dapatkan banyak sangat pun kali ni, sebab maybe dah famous. Okay, I don't know if Sajak famous sampai ke globally, I don't know lah kan. Apa masalah you I tengok you kecil besar je. Tapi memang kod 222 kali ni memang tak berapa banyak lah kita orang berjaya bawa masuk. 120 dan 168 memang banyak. Shade-shade lain kalau korang nak, baik kena beli time Sephora US nanti. And salah satu cara untuk korang nak tahu item tu legit original atau tak, untuk yang Dior kan, dia ada batch code dekat bawah ni. So memang item-item ni ada batch code dia. And kita orang berjaya beli benda ala ni, beli Dior Road Lipstick ni masa Nordstrom ada buat sale. Nordstrom ni salah satu macam retailer lah dekat US. Selain daripada Sephora, kita ada Nordstrom, kita ada Kohl's, kita ada Macy. Ini adalah salah satu tempat yang kita punya supplier lah. So kalau nak beli dekat Nordstrom ni, memang Belle as Malaysian, I cannot buy. Memang benda Nordstrom ni memang kena minta tolong abang Bob belikan. That's why kita ada partner dekat US. Okay. Hari tu, Rod ada keluarkan shade yang terbaru tau, untuk dia punya blusher dan juga lip tint. Blush code ni memang every time kalau dia keluar kod blusher yang baru kan, mesti orang macam berebut beli tau. Sebab blusher dia memang sangat-sangat best. It's very easy to blend. I always macam promote dekat customer. And lagi satu kan, kita orang dah jual terlampau banyak sangat dah lip tint dengan blusher daripada Rod ni. Okay. Antara 2 shade yang baru sahaja sampai, okay, dekat kita adalah Candy Apple dan juga
teacup. Dah lupa pula tiba-tiba. Teacup dan juga candy apple. So yang candy apple ni Bel tak bawa masuk banyak sangat. Sebab I know my customer sangat-sangat. Sebab warna dia macam ke ala sansok campur margarita macam tu. Okay, kalau teacup ni dia macam ala-ala ke macam sprinkle. Tapi more tu macam more pink lah daripada sprinkle macam tu. So, I bawa masuk teacup lagi banyak daripada candy apple lah. Lepas tu ada lagi 2 shade yang Bel restock lagi, iaitu Sleepy Girl dan juga Tan Line. Okay, so ada customer kita tanya macam mana I nak compare kan yang original atau tak. Okay, untuk yang ni semua, okay, korang boleh tengok dia punya kotak, perbezaan kotak dia. Okay, nampak tak? Untuk yang Sleepy Girl dengan untuk yang Tan Line ni, dulu Tan Line ni dia punya kotak depan ni logo dia, okay, warna kuning tau, sebab dia keluaran sama. But this time dia tak ada lagi dah, sebab dia bukan keluaran sama. So dia dah keluar sebaris dengan OG shades yang lain. So ada customer kita tanya, kenapa tak kuning? Kalau original kenapa tak kuning? Dan bila dia check balik, rupanya sebab yang ni memang latest. Bila yang latest punya dia dah tak kuning lagi dah. Okay. So harap ini menjawab persoalan kalau sesiapa tanya kenapa yang depan ni tak kuning kalau Tan Line ni. Kata ori. Faham tak? So I explain very detail dekat korang. Harap korang tak confuse lah. Selain daripada tu juga untuk lip tint kita ada Pretzel dengan Sweet Pea. Colour ni memang sangat-sangatlah very soft. Very comel gitu untuk 2 colour ni lah. So ni rupa kotak dia, ada bash code dekat bawah semua. So kalau korang nak dapatkan yang ni, nanti kita akan jual dengan harga berapa, kita akan bagi tahu dekat dalam Telegram channel kita. Sebab yang ni memang adalah 2 shades terbaru daripada Rhode Hailey Bieber. Okay, selain daripada Rhode, kita juga ada bawa masuk itu brand terbaru. Brand terbaru, Dose of Colours. Dose of Colours ni customer kita dah minta dah few times. Tapi Bel bukan buat dono. I have so many things to buy actually. So many wishlist customer that I have to macam make it true. Tahu. So bukan kita tak nak beli, tapi terlampau banyak sangat yang customer request kat kita. So yang this one untuk Dose of Colours ni, actually banyak customer kita kan makeup artist. So diorang gunakan Dose of Colours ni untuk makeupkan pengantin dan sebagainya lah. Antara kod yang paling laku dekat Dose of Colours adalah kod IC ni lah. So dia minta kita bawa masuk, jadi kita bawa lah masuk. Tapi dekat Dose of Colours ni tak boleh beli sebanyak-banyak mungkin. Dia memang ada limited. Dia memang ada limit lah untuk beli. Ada 3 shades yang Bel bawa masuk, iaitu Twinkle, Frost dan juga IC. 3-3 ni memang sangat-sangat cantik. And dia punya bukan setakat like so pigmented tau, dia punya glitter dia tu. Tapi glitter dia tu memang sangat bagus, memang sangat pigmented, and that's why customer kita beli ni untuk make up ke pengantin. Sebab apa tau, bila kan pengantin kan macam like the focus, everyone fokus kan nak kena ke arah dia. So bila guna Dose of Colours ni, memang warna dia memang terselah, memang naik sangat-sangat. Dia punya bling-bling tu kan memang sangat-sangat cantik. Okay, so kalau korang nak dapatkan, nanti kita akan update dekat dalam Telegram channel kita, berapa harga dia dan link dia semua. Okay, kita juga ada bawa masuk Morphe. Okay, Morphe ni memang tak payah cakap lah. Bel daripada first year Bel dah jual dah Morphe ni. Terlampau banyak sangat dah. Daripada brush, daripada lipstick, daripada eyeshadow palette, blusher, semua. Kalau apa yang customer kita macam cakap, Morphe palette keluarkan yang ni. So Bel akan baca review and Bel bawa masuk. Sebab Morphe palette ni memang sangat-sangat best. It's actually like macam affordable punya palette tau. Sebab it's very pigmented, easy and very easy to blend. Kalau baca dekat Ulta Beauty ke atau dekat Morphe punya review kan, memang customer diorang memang sangat-sangat love palette Morphe ni. Tak semua palette Morphe ni, sebab ada yang, sebab tu kita kena tengok juga review from customer sebelum kita orang bawa masuk. Contoh yang macam palette ni yang Bel bawa masuk ni, this one adalah 12 pans, okay, 12 pans punya eyeshadow palette. Okay, ada 3 shades. Kalau korang nampak kat sini, kita ada 3 shades dekat sini. So yang shades pertama ni adalah Rose Frequency. Okay, Rose Frequency. Next adalah Moonstone. Okay,
Lastly adalah flickering sense. So tiga-tiga shades ni memang sangat-sangat sesuai untuk pakai harian. Dia ada lagi satu shade, iaitu electric current. Tapi electric current tu memang kita tak bawa masuk lah sebab warna dia macam fun sangat. And my customer mostly dia nak shades yang macam boleh pakai untuk everyday look tau. So 3 palette ni sesuai untuk everyday look. So customer kita memang cari palette eyeshadow yang macam ni, yang warna pink-pink kan. Lepas tu kalau nak buat smoky eyes boleh guna palette ni, dan juga warna colour earth natural macam tu. So kalau korang nak dapatkan palette ni, nanti kita akan jual juga, okay. Sebab palette ni kita bawa masuk banyak sangat-sangat sebenarnya. Hari tu kita dapat untuk palette ni dah almost 50% off. Almost 50% off tau. And palette ni memang sangat-sangat best. And palette ni kan first time berjaya dapatkan untuk tahun ni, sebab dia hanya buat setahun sekali je sale ni. Morphe kalau dekat website dia memang this 2 or 3 years dia tak pernah lagi buat sale. Dah lama sangat dia tak buat sale. Kalau buat sale pun up to 20% je. So bila dia buat 50% ni, of course I have to get these 3 palettes lah. Memang sangat-sangat best. So kalau korang baru nak beginner ke, baru nak cari palette eyeshadow yang memang harga berpatutan, korang boleh dapatkan Morphe ni. I always suggest Morphe ni untuk beginner tau. Instead of korang terus pergi jump ke high end. Okay? Finally, tahu tak ni apa? This one adalah limited edition YSL punya Valentine punya eyeshadow tu. Yang ni memang sangat-sangat cantik, and kita tak ada banyak. Kita ada 10 sahaja. Okay, this one adalah Couture Mini Crush Collector. Ada 10 sahaja. Baru ingat hari tu dah sampai dah. Rupanya tak. Dia belum sampai lagi. So dia sampai, dia macam terpisah sekejap. Sekarang baru macam jejak kasih Masa yang hari tu punya stok hari tu untuk YSL semua dah habis. Kecuali face palette sebab face palette memang kita orang bawa masuk banyak sangat-sangat. So yang ni Bel tak berjaya bawa masuk banyak. Bel hanya dapat 10 sahaja. So macam siapa cepat dia dapat. Sebab this one adalah limited edition. Okay. Selain daripada tu, kita juga ada palette Too Faced ni. Too Faced ni memang dah tak available lagi dekat Malaysia. Sebab Sephora Malaysia memang macam tu. Brand-brand lama memang dia akan bawa keluar bila ada bawa masuk brand-brand baru. Sebab of course macam makin bertambah tahun, banyak lagi brand-brand baru yang sampai kan. So bila Too Faced ni masuk, bila Too Faced ni maybe dah kurang sale ke apa benda kan. So diorang tolak lah Too Faced ni bawa keluar. Habis kita berjaya dapatkan Too Faced ni masa Macy buat sale hari tu 50% off. Macy ni pun sama tau. Memang kita Malaysian memang tak boleh beli. Memang hanya orang yang duduk kat US sahaja yang kena dapatkan palette ni untuk kita. So Abang Bob lah tolong belikan. Palette ni memang tak banyak Bel dapat. Bel dapat bawah daripada 10 sahaja. Tapi harga yang Bel dapat memang sangat-sangat murah. Sebab Too Faced harga dia pun tak mahal. Too Faced ni dia punya packaging yang untuk yang this palette memang sangat-sangat dreamy. It's very very fairy tale punya collection lah. So dia ada blusher and dia juga ada highlighter. Harga tak silap Bel untuk yang Too Faced ni mesti Bel akan jual murah punya. Kalau nak tahu nanti kita akan bagi tahu, kita akan update dekat dalam Telegram channel kita. Lain daripada tu, I'm not sure kalau dekat Malaysia still ada brand Smashbox. Sebab dulu masa I degree, Smashbox memang antara brand yang macam banyak macam student macam me lah pakai waktu degree untuk macam dia punya contour tau. So this I bring back Smashbox punya contour palette ni. Okay, this one memang kesukaan orang ramai. Sebab apa tahu dia kesukaan orang ramai? Sebab dia harga dia very very affordable. Antara yang affordable and also pigmented. Even dekat Ulta pun memang dah banyak sangat-sangat terjual and review dia memang sangat-sangat best. So memang ada customer kita rindu dengan Smashbox ni. So dia minta kita bawa masuk. So hari tu masa Ulta dia ada buat sale 21 days event tu kan. Dia ada buat sale up to 50%. So I have to bring in lah benda yang sale best-best ni kan. Benda yang best kita kena bawa masuk. Okay. 2 or 3 weeks ago dekat US memang diorang ada 1 minggu tu diorang buat khas untuk fragrance punya sale tau. Memang kau-kau like every retailer dekat US buat sale. Bloomingdale ke, Macy's ke, Nordstrom ke, Sephora ke, semua like everyone buat perfume sale. So kita orang berjaya dapatkan okay this item, iaitu Lancome Idol. Lancome Idol ni hari tu, okay, kenapa kita orang boleh dapat murah? Sebab website dia sendiri iaitu website Lancome 50% off. 50 wak, bukan 15, 50% off. Sebab tu kita orang berjaya bawa masuk dan bawa masuk banyak lah. Sebab kita boleh jual harga murah. Even after korang like
takkan dapat harga ni dekat luar ke dekat tempat lain. Korang memang takkan dapat harga ni. So kita ada juga Lancome ada, kita juga ada kita ada perfume lain seperti La Vie Est Bella, La Vie Est Belle. How I pronounce it? It's very hard sebab it's very French. I'm not French. Okay, so kita adalah perfume lain. Contohnya macam Prada. Kalau Prada ni, okay, kita ada 2 saiz tau yang kita orang berjaya belilah. Satu adalah saiz ni adalah saiz 50 ml. Another one adalah saiz 90 ml. Yang ni masa hari tu dia buat sale up to 50%. So memang kita kena grab lah benda-benda ni up to 50% ni. Dekat Messi dia buat yang sale ni 50% ni. So Belle memang kena bawa masuk lah. Sebab perfume Prada ni mana nak dapat harga macam ni wak. Masa kita pergi Europe pun tak dapat harga macam ni. So bila dia buat sale tu, kita terus grab, tak fikir panjang. Sebab apa tau? Dia buat dalam masa 1 hari sahaja sale ni, 24 hours sahaja. So macam siapa cepat dia dapat. Ni pun masa hari tu kita nak dapatkan sangatlah leceh. Bermacam-macam usaha. Bermacam-macam usaha untuk dapatkan perfume ni. Tapi Alhamdulillah dah berjaya sebab Abang Bob memang cuba banyak cara, finally dapat. Finally dapat perfume ni. Okay, so kita ada perfume Prada, kita ada perfume Lancome. Coming soon ada lagi perfume lain seperti Billie Eilish. Kita ada Gucci Bloom. Banyaklah. Gucci Bloom pula, Gucci Bamboo. Gucci Bamboo. So memang sangat-sangat banyak. Korang just tunggu je. And make sure korang bagi tahu dekat korang punya kawan-kawan ke saudara mara. Kita ada jual perfume juga tau. Okay. So kalau nak dapatkan perfume memang confirm authentic, original, boleh dapatkan daripada kami. Tapi tak semua perfume lah kita boleh bawa masuk sebab kita hanya bawa masuk perfume yang masa tu ada sale sahaja. Kalau ada macam customer cakap, tapi kenapa kedai tu boleh macam ada semua perfume? Atau I tak tahu mana dia dapatkan. I minta maaf. Okay. Tapi sebagai PS, sebab I bukan ambil macam daripada company direct ke apa. Sebab kita PS kan, kita hanya beli barang yang on sale sahaja. So yang ni sahaja item-item yang on sale yang berjaya kita dapatkan. Hari tu dekat Sephora and Ulta, diorang ada buat sale this one, Sol de Janeiro ni 50% off, 50% off. Besar gedabak ni, tahu tak dia jual 50% off. Memanglah sangat-sangat murah. And of course I akan jual murah lah, Abang takkan jual mahal lah. This one memang sangat-sangat best. This one adalah perfume mist, and memang our customer favorite all the time untuk yang scent ni lah, Sol de Janeiro yang nombor 62 ni. So kalau korang nak, nanti kita akan update dekat dalam Telegram channel kita. Berapa harga semua kita akan update. Okay. Ni adalah salah satu perfume Lancome yang kita berjaya dapatkan. This one memang sangat-sangat sesuai tau kalau korang nak buat hantaran. Sebab yang ni adalah limited edition punya. This one adalah La Vie Est Belle yang apa tu? LLZ. Weh, sumpah berbelit gila nak cakap sebab this is like, sorry, I'm like, sebab ni limited edition. Okay, ni memang sangat-sangat best. Ni limited edition. So sesiapa nak kahwin, korang sesuai dapatkan perfume yang macam ni tau. Sebab kotak dia memang sangat cantik. I'm gonna put there how it looks bila buka. Okay, ni daripada luar dia memang sangat-sangat extra wak. Memang sangat-sangat best. Okay, selain daripada yang tu, daripada Lancome ni juga, kita juga ada ni tau. Perfume apa tau? Kita ada perfume Lancome Idol yang lain juga dalam ni. Okay, ni actually kan Charlotte Tilbury punya bag makeup. Kita dapat free dah daripada Charlotte Tilbury. Tapi Abang Bob, dia nak jimat space, dia sumpat masukkan semua benda dekat dalam ni. Okay, so ni antara ni macam Lancome punya perfume lah. Boleh muat sampai ke berapa Abang Bob masuk dalam ni? Ada 3 ke ada 4. So ni kita nak tunjuk juga, ni adalah makeup bag Charlotte Tilbury. Memang sangat-sangat cantik. Nanti kita akan jual juga bag makeup ni. Okay, yang ni memang ramai sangat tunggu Belle. Like macam Belle, ada tak city setting spray? Ada tak city setting spray? Finally hari tu Charlotte Tilbury ada buat sale up to 20% dan Belle berjaya restock. Yang ni kan memang I memang sangat suka restock ni. Last time dia punya kotak besar tau. Memang sangat annoying bila Belle nak jual benda lah tu. Sebab apa tau? Kotak dia besar tapi dekat dalam dia tu setakat ni je yang 100 ml ni dan juga 34 ml. I think kan maybe Charlotte Tilbury dengar pendapat orang ramai yang kotak dia tu terlampau besar, so dia buat kecil sikit. Apa beza dengan yang lama? Tak ada yang beza pun sebenarnya. Kotak je beza. Kotak je beza. Last time kotak dia besar, putih tu. This time kotak dia kecil sikit. Sebab of course lah, kalau
kalau kotak dia lagi besar, dia nak ship ke orang lain, it all about costing tau. So dia dah kecilkan sikit. This one is the latest one tau. Okay, 100 ml dan juga 34 ml. Yang ni kalau customer kita nak beli, okay, katakanlah kita ada 3 option dekat situ, 34 ml, 100 ml dan juga duo. So korang jangan salah faham, bila beli dengan Bell kan, macam 34 ml atau 100 ml tu korang choose yang tu, tak dapat kotak, korang akan macam tanya Bell, kenapa tak ada kotak? You ni betul ke jual original? Bell ada tulis dekat description tau, kalau korang pilih yang tu memang tak ada kotak. Sebab make sense lah. Kalau korang beli loose, memang kita tak boleh bagi kotak unless korang beli duo ni. Duo ni yes, I akan bagi kotak dekat korang. Ambil lah, sebab kita memang tak nak simpan kotak ni. Please ambil. Please ambil kotak ni. Kita bukan nak suka nak simpan kotak, tak. Okay? Jadi sila faham kenapa bila korang beli loose tu, kotak tu tak include sekali. Sebab dia memang tak include sekali dalam dia. Sekejap. So, next lagi item yang kita nak unbox ialah this one. This one adalah Lancome punya face palette. This one adalah limited edition juga. Sebab setiap tahun memang brand-brand makeup ni semua kan, diorang memang akan keluarkan holiday collection diorang. So yang this one adalah Lancome punya The Adventurous Palette, Eyes and Face Palette. Yang ni memang adalah limited edition. So kita berjaya dapatkan. Hari tu kita tak berjaya dapatkan, this time berjaya dapatkan masa sale dekat Macy. 50% off awak. And dia punya packaging memang sangat-sangat extra, memang sangat kebabung. Dia macam ala-ala Dior punya design untuk paper bag tau. Memang sangat-sangat cantik kan. Even dekat Dior punya packaging untuk makeup pun tak secantik macam ni. I think Lancome menang untuk packaging luar ni, sangat-sangat cantik. Kita juga ada item brand baru, iaitu yang kita berjaya bawa masuk, iaitu Danessa Myrix. This one memang customer kita minta bawa masuk dah lama dah, tapi Belle tak bawa masuk banyak lah item from Danessa Myrix ni. Hanya 2 ni sahaja, sebab yang 2 ni memang best seller sangat-sangat. Iaitu untuk yang water powder serum ni, I have to wait tau untuk diorang restock, sebab terlampau sangat best seller. Dia ambil masa untuk restock. So after dia restock je, Belle dapat discount, Belle terus beli. Lepas tu kan, Yummy Skin untuk liquid blurring balm, iaitu setting spray dia ni pun kita bawa masuk juga. Sebab diorang ni ada menang a lot award. So kalau menang a lot award tu, biasanya normally lah I akan aim produk tu juga. Sebab produk tu memang antara macam maksudnya review best lah. Bukan senang untuk dapat a lot award tu tau. Lepas tu, masa dekat hari tu, Sephora and Ulta punya sale juga. Dia juga ada sale yang Urban Decay ni. Oh my god, Urban Decay dah tak available dah tau dekat Malaysia. I think so. Sebab dulu kan, sebelum COVID tu, dia adalah jual juga dekat Sephora. And dia ada jual juga, dia ada butik beauty store dia sendiri tau. Tapi sekarang I rasa dah tak ada dah. Dulu ada dekat Mi Valley beauty store dia tu, tapi I rasa dah tak wujud lagi kot. So yang ni Belle bawa masuk balik untuk sesiapa yang rindukan dia punya setting spray. Kita ada 3 jenis setting spray from Urban Decay ni, okay, iaitu Natural, Matte dan juga Glow. 3 ni. So kalau korang nak, korang boleh grab je terus, sebab kita dapat memang harga murah. Percayalah, bila I cakap I jual murah, I memang jual murah. Tak tipu. Korang boleh compare dengan harga orang lain. Sampai ada orang tak percaya, ada orang DM kot cakap, kenapa you jual terlampau murah sangat berbanding orang lain? So kita tak ada middleman. Kita tak guna middleman buat. Kita macam personal shopper lain, diorang kalau nak beli barang, diorang kena ada someone yang memang memang orang tu buat business dekat US, and memang orang tu tolong packkan barang semua benda untuk ni. So cost dia of course lah mahal kan. Tapi macam kita ada partner dekat US. So partner kita ni lah uruskan semua benda, tolong buatkan konten semua, which is Abang Bob. So korang jangan pelik lah kenapa harga kita memang jauh lagi murah daripada orang-orang lain. Okay. Sebab Abang Bob bukan buat servis untuk pack barang. Dia memang khas untuk kita sahaja, sebab dia partner kita. Okay Pak? Ni 2 adalah antara Sephora favourite yang sangat-sangat best, iaitu Prep and Set ni. Okay. Lepas tu juga yang this one. This one kan Belle memang dah bawa masuk dah sebelum ni. Yang ni kita restock lagi. Sebab apa tau, Sephora hari tu buat kerja gila. Dia buat 50% off. So I have to bawa masuk dah. So yang ni memang sangat-sangat best. Tengoklah ada berapa banyak item dekat sini. Kalau korang nampak ni, dia ada Benefit punya primer, dia ada Danessa Myrix punya colorless punya powder tu. Lepas tu First Aid Beauty punya glycolic dan juga lactic acid. Lepas tu ada Glow Recipe punya watermelon glow niacinamide serum. Lepas tu ada Izal of Paradise Sunny Serum Instant Face Bronzer. Ada LYS Beauty, ada Makeup by Mario, ada Merit, ada Summer Fridays, ada Topicals, and ada juga Tower 28 Beauty.
oh my god, lenguh mulut nak listkan berapa banyak item yang ada dalam ni. So nanti Bel akan jual ni satu set macam ni terus, sebab I berjaya dapatkan 50% off. Okay, terpulanglah siapa yang nak. Sebab for me kan, this is very lah worth it. Tak tipu you sebab 50% off. Sebab harga dia memang dah sangat-sangat murah dah. Dia jual patutnya, tahu tak, dia jual $58 and patutnya retail value dia adalah 183 honey. It's like macam triple 3 tau. And bayangkan dia buat 50% off lagi. Maaf ya suara anak saya. Ya tu minta maaf. Itu adalah suara anak saya. Sebab dia terpaksa ikut kali ni, ikut pergi studio. Sekarang kalau korang nak tahu kan, masa waktu sekarang adalah pukul 3 pagi ya. Kita buat YouTube sekarang dekat studio. Okay. Lepas tu kita ada Perfect Pout Lip Set ni tau. Bel dah restock dah sebelum ni. And I restock lagi. Sebab yang ni memang sangat-sangat best. Dia ada Fenty Beauty, ada Kosas, ada Lancome, ada LYS, ada Makeup Forever, ada Merit dan juga ada Tatcha. So yang ni kan, kalau katakanlah korang nak macam tak nak fikirlah pening-pening nak lengkap ada semua kan, korang beli je yang ni. Saya tak masalah kan. Next, apa lagi yang Bel bawa masuk ni Bel? Yang ni kan, okay, jangan salah faham Actually I dapat voucher. So voucher tu instead of daripada tak guna, baik I gunakan. Tapi voucher tu I tak boleh beli makeup. I kena beli barang macam baju baby ke apa. Kita kan dah mak-mak. Okay, I have baby boy, toddler. So of course lah, I macam suka baju-baju baby ni. Okay, untuk yang baju Nike ni pun kita ada jual. Kalau korang tengoklah harga dia, salah satunya macam ni $24 kan. Nanti kita akan jual murah-murah je wak. Okay, so make sure awak beli tau. Ni adalah original original je wak, bukan daripada macam China ke kopi ori ke tak. Ni memang original. So daripada segi fabric dia ke apa, jangan risau, memang 100% authentic, all money back guarantee. Last sekali barang yang baru sampai. This one adalah Avril. Avril ni warna pink powder blush. Memang sangat-sangat comel. Okay, kita letak gambar rupa dia macam mana. Cantik kan? Memang sangat-sangat cantik. And bag ni besar kot. Harga berapa memang akan korang akan terkejut berapa kita jual. Sebab kita jual memang harga tak masuk akal. Okay? So kalau korang nak tahu lebih more detail, sebab tu Bel cakap korang kena follow kita orang punya Telegram. Sebab kat situ memang normally Bel update semua dekat situ. Apa yang macam latest barang yang Bel beli ke, barang yang on sale ke, semua I update dekat situ tau. I think that's all from me today. Memang Bel dah review dah semua barang yang dah sampai. Okay, and thank you so much for watching this video. I'm so thankful korang tengok video kita ni sampai habis. Siapa yang tengok sampai habis, I'm so thankful sangat-sangat. Okay, so kalau korang nak dapatkan semua item ni, apa-apa kita akan update dekat dalam Telegram. Kadang-kadang kan, bukan I tak sempat kadang-kadang nak update dekat dalam IG ke apa benda. So better korang follow dekat Telegram. Cara nak subscribe senang sahaja. Korang boleh, sama ada kalau korang tak jumpa link tu lah, senang kata korang DM saja Bel. Nanti Bel akan bagi korang link tu. I lagi macam mengalu-alukan korang tolonglah join channel kita tu. Okay, last but not least, please follow kita punya Shopee dan juga TikTok Shop. Sebab Bel selalu buat live sekarang. Okay, macam dekat Shopee tu ke apa. So every time I live, bila korang follow, korang auto terus dapat notification tau. So bila I buat live tu, kadang-kadang Shopee ni baik hati. Shopee ni dia bagi I voucher untuk customer-customer lah. Bila time I live, dia bagi extra voucher. So please follow our Shopee dan juga TikTok Shop kita. Shopee kita adalah shopee.com.my/loveskin-by-bella. Untuk TikTok kita pula adalah Loveskin by Bella. Dan untuk Telegram kita adalah Love Skin by Bella juga. So jangan lupa juga follow social media kita, iaitu IG dan Threads. Sebab Bel pun memang aktif juga kat sana. Okay, kadang-kadang I post video Abang Bob. Okay, kadang-kadang kan customer kita tanya, betul confirm ke you original ni? Of course, confirm you original. Confirm original. Sebab tu kita post video Abang Bob nyanyi. Okay, so IG kita adalah Love Skin by Bella. Thank you so much guys for watching this video. See you guys soon in the next one. Bye.